Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau dia dah terpekik apa semua Nampak ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tau. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 kali 7. Selamat kembali ke rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast. Dan pada bahagian yang pertama tadi, Brother Zul Awab daripada The Holy Creek Show, dia telah mengkongsikan kita semua kisah-kisah sewaktu dia buat night walk. Betul. Kalau kau dengar cerita dia, korang, aku dengar dekat sini dia macam macam terpegun lah. betul. Sesiapa yang start je tengok episod nombor 2, korang pergi dulu kat episod nombor 1. Sebab Zul ada cakap yang kubur actually tak seram sangat. Yang seram kat mana? Pergi dengar episod nombor 1 dulu. Betul. So tadi sebelum kita take a break tadi, Kai tanya Zul about dekat Thompson, Old Thompson Road tadi. Tadi Zul ada cakap sebelum saya potong tadi Zul ada cakap yang dia ada discuss dengan Brozan. Habis Brozan ada kasih satu suggestion yang pergi Old Thompson Road. Pasal Old Thompson Road kalau Zul pergi, dia boleh body. Yes, betul. Ada apa tu juga jadi boleh. Okay. Zul, cerita. Old Thompson Road ni actually is just a nature park. Okay. Yang it's about 4 kilometers punya jalan lah. So korang tahu apa, kalau 4 kilometers aku suka jalan apa. So Brozan cakap, okay Zul, kita main game. Cakap main game macam mana ni? Tak apa, aku pergi sana, aku setting dulu, aku taruh nightstick, habis aku taruh macam satu card kat situ. Kau nak kena cari ni card, lepas tu kau nak kena interact dengan audience, dengan viewers lah dekat dalam TikTok. Cakap, Zan, tapi tempat ni aku tak pernah pergi. Kau cakap tempat ni seram. Tu yang best dia. Aku dah macam, alamak, Dia buat lagi interesting tu lah, macam, alamak, menyesal pula aku nak pergi. So I said to myself, okay, treat it as any other parks yang aku pernah pergi. Cakap tak apa, aku try. Masuk je kan, masuk ni lila ni aku tak ada bilik. Kita masuk pukul 12 genap, 12 midnight. Masuk, turun tu tangga. Aku dengar orang panggil nama aku lah. Zul. Dengan manjanya. Zul. Aku macam, siapa panggil aku? Aku macam tengok live, Brozan kat dalam kan. Aku dah macam, dia boleh lagi. Tu Zul, tempat ni danger Zul. Kau masuk je, kau masuk. Nanti kau boleh dapat dia punya aura dengan kau dia punya feel. Pasal aku dengan Brozan ni selalu kita argue. He's more mystic, I'm more scientific. More logical lah. Yes, correct. Aku will always be like, okay, tak ada. Ni semua scientific, ni semua gini, ni semua gitu. You know? So aku pun masuk, cakap, okay, dah kena panggil kan, dah kena panggil sekali kan. Aku cakap, okay, tak apa, ini maybe aku punya mind was playing on me. So jalan masuk dalam. By the way, to park, kalau korang tak bawa lampu, korang tak akan nampak apa-apa. Even my hands in front, I cannot even see. Ni kat mana ni? Ni Old Thompson Road. Old Thompson Road. Kat Casuarina punya roti prata tu. Dia dekat dalam ada gated tu, boleh masuk dalam lagi, boleh turun bawah tu dia punya park. Okay. So bila dah turun, kena cari yang first punya ni kan, note kan. Brozan cakap dia punya note is always on your right hand side. First you turn left, dia punya note sebelah kanan je all the way. So aku cakap, okay lah, aku pun cari lah. Pasal dia ada macam dia ada macam Q-pole gitu kat tepi-tepi tu, nak kena cari lah. So aku dapat dia punya first mini, aku baca. So viewers nak kena tolong aku lah. Kalau tak ada, aku kena duduk situ 15 to 20 minutes. Kalau viewers tak boleh answer tu question yang mana viewers Brozan yang ikut dia for the past 7 or 8 years akan tahu. The question is about Brozan, it's not about me. So it's kind of a game lah. So aku macam, okay, Brozan start tahun berapa dekat YouTube? Korang tahu kan? Aku tak tahu. Lebih korang jawab. Semua dili-dali lah nak aku duduk situ suffer lah. So all the viewers, aku cakap, tapi aku kat dalam, aku macam, korang tak ni, aku jalan, aku tak peduli. Ni sekarang tempat dah heavy, dah seram. Dengar bunyi ayam, dengar bunyi itik,
Ui. Dengar borang jalan. Dia ada road, dia ada tarmac punya road. Okay. Aku duduk, taruh Brozan main stand, aku taruh lampu aku kat bawah. Aku baca ni benda. Aku boleh nampak macam ada orang jalan depan aku. Imbas lah macam shadow tu. Yes, aku macam takkan nak malam-malam ada orang masuk sini apart from aku yang biol ni nak buat ni benda Tu aku macam okay, scientific, maybe ada orang. Ada orang, okay. Maybe ada orang. Yalah, okay, buat bodoh. sama jenis. Maybe ada orang. Okay, buat bodoh. So bila aku dah baca, dorang dah dapat okay, Brozan start tahun 2000 berapa. Okay, habis kat bawah tu Brozan akan komen, okay, betul. Okay, Zul, pergi next checkpoint. Sama juga, pergi sebelah kanan kau cari ni. Okay, second checkpoint ni, tak silap aku second ke third, I can't remember, pasal dah takut aku cannot remember. Second checkpoint ni bila aku pergi, dia ada dilapidated punya rumah tau. Okay. Which is already like worn down. So aku macam, okay, ni rumah apa It's macam okay, tak apa, aku naik atas tangga dia. Habis aku dah nampak tau dia penot. Aku pun ambil dia penot, aku baca. Aku taruh ini belakang aku ada satu pokok yang dah mati, tinggal dia punya batang je lah kat belakang tu. Aku pun taruh, aku pun baca. Okay, korang tahu tahun berapa gini dah baca. And at the side of my eye pasal rumah dia dilapidated. Habis tu macam ada window tu. Okay. Aku nampak dekat sebelah mata aku ni, aku nampak macam asal ada benda kat sebelah. Tadi aku jalan tak ada apa. Literally aku rasa macam ada orang tengah diri. Tengokkan aku dekat tu window frame. Aku macam okay, tak apa, aku baca dulu. Aku baca, aku tengok dekat komen, cepatlah, korang dah tahu, korang jawab. Brozan ni pula, dia cakap dengan aku, Zul, dekat belakang pokok kau ni ada orang tengah tengokkan kau. Pasal kamera facing aku gini apa? Belakang ni dia pay branch apa? Aku macam, Zan, kau jangan. Aku sampai cakap, korang pergi tenang Brozan keluar daripada ni live. Korang pergi mute dia, aku tak nak dengar. Semua orang cakap sama, Zul, belakang kau ada orang, Zul, belakang kau ada orang, belakang kau ada orang. Semua komen sama. Terus aku macam, okay, kejap aku masih tak pusing kau. Macam sebenarnya bukan kat belakang aku yang aku rasa ada orang. Aku rasa dekat tingkap tu ada orang. Aku pay lampu, aku suluh, tak ada. Laju punya. Takkan nak pelan-pelan. Pelan-pelan dia tahu apa. Gitu kita punya ideologi lah. Kalau kau pelan-pelan, dia mesti tahu apa. Kalau laju lah. Pun kalau ada, tak ada. But as aku mention, aku tak pernah nampak anything physical. Okay. Anything physical, putih, kain putih yang kita kena tipu dengan nenek-nenek kita, dengan mak-mak kita, Pontianak kain putih cari engkau. Kita selalu kena brainwash daripada kecil macam gitu apa. So kita bawa sampai ketua macam gini kan. So bila Brozan cakap dengan aku, Zul, belakang kau ada orang tengah tengokkan kau. Aku macam, okay guys, korang tak boleh solve ni problem kan? Okay, tak apa. Aku ambil tu dia punya tripod, aku terus jalan cabut. Tak ada hege. And bila aku cabut tu, lillahi ta'ala, aku dengar perempuan ketawa. Literally suara perempuan tengah ketawakan aku. Allahu Akbar. Aku terus macam tak boleh Zan, ada lagi berapa? Okay Zul, ada lagi 2 Zul, lagi 2, kasih habis ni mission, kasih habis. Tak boleh. Aku cakap aku nak keluar. Tak jumpa tau ni 2 ni. Bila nak keluar cari, aku ikut exit sign. Dia ada dia punya ni exit 600 meters. Okay, aku pun ikut. Aku tak pernah masuk tu tempat. Aku suruh pusing tu tempat 2 kali lah. Alamak, tak jumpa. Tak jumpa exit. Tak jumpa exit. Aku macam Zan, ni kat mana? Itulah, kau tak nak kasih habis mission kan. Sekarang dah tutup kan mata kau. Jangan main-main lah Zan. Ni benda jangan, kat dalam live aku cakap, ni benda jangan main-main. Aku sekarang dah seram. Tak apa Zul, kau relax, kau taruh kau punya tripod, kau compose kau punya self. Okay, kau relax. Exit aku sebelah kanan aku je lah. Alamak. Dah gelabah. Zan, tempat dia rabak lah Zan. Kan aku sendiri ni masuk pun aku takut dah. Aku kena tolak Zul. Dia kena tolak dekat dalam. So aku macam, okay Zan, hari kita tak complete, tapi kau tahu aku pergi orang, aku nak return balik. Aku nak return balik ni tempat. Kau biar betul aku nak return balik. Aku tak satisfied. Bila?
The next day kita return balik. Khamis malam Jumaat. Lagi lah. Khamis malam Jumaat kita return balik. Aku jalan seorang. So aku cakap dengan Rozan, okay, anything kalau aku terpusing-pusing sama tempat juga kan, kau jangan masuk, kau jangan apa, tak apa, biar aku jalan. Tak boleh Zul, di tempat pun ada bunian. So dia ada story. Aku tak nak I don't want to become the wet blanket. Nanti kalau korang panggil dia akan share dengan korang pasal satu kawan dia. Nanti dia share lah. Okay. Interesting. Brother Zan Rozan. Ni kalau tak jemput cerita gantung ni. Rozan, kalau you tengah tengok podcast ni kan, kita jemput awak datang sini, duduk sini, InsyaAllah. So dia one of the pioneers lah yang bikin ni Night Walk. Dia bukan paranormal. Kita ada dua, aku mention kan, ada dua team, paranormal team dengan Night Walker. Bagi aku Rozan is very very mystic lah. Dia terlampau mystik. Kadang-kadang aku pun macam seram, macam kan jangan nak buka aku peted eye ke apa ke. Jangan ni semua aku tak nak sekali Zul, sekali please lah. Aku cakap tamu. So itu Old Thompson Road. Habis tu dia ajak aku pergi Windsor Park, betul-betul dekat sama tempat tapi lain ni lah, lain punya location lah. Mana Windsor Park? Windsor Park dekat Old Thompson. Sama Thompson Road. Singapore golf punya tempat. Dia ada golf. Betul-betul belakang kedai minyak. So aku pun cakap, okay Azan, let's go lah. Park kan? Park. Pasal park aku suka pasal dia ada broadwalk. Dia ada broadwalk. So aku pun suka lah kalau kau masuk hutan yang tak ada broadwalk ni. Yalah. So aku pun jalan. Dia cakap, okay Zul, kau masuk, kau jalan terus, nanti kau nampak ada bridge, suspended bridge. Kau jalan dekat tu bridge, nanti kau feel bawah dia macam mana. Aku pun cakap, okay lah, alright lah. Aku pun masuk. First time tak pernah pergi. Masuk jalan macam tempat ni kau tahu lah, masa tempat yang kau tak pernah pergi mesti kau takut 110%. Kau mesti seram. Aku pun masuk, relax. Cakap okay guys, ni tempat tak relax guys. Aku dah dengar bunyi macam-macam. Dia punya bunyi macam-macam ni siapa tahu, bukan dengar bunyi orang panggil ke apa. Bushes dia bergerak. Alamak. Macam ada orang ikut kau. Dia punya feel dekat ni. Aku macam okay lah, ni maybe binatang. Aku punya main aku dah switch binatang lah. Binatang lah, takkan lah nak ada hantu nak tepi manusia nak gegar. Tak adalah, aku tak ada fikir gitu. Terus ada satu the end of the punya broadwalk, terus dah masuk hutan, dah gravel punya path. Bila aku nak masuk ni gravel path, alamak, dia ada pokok macam ni tau. Macam ni covered. Habis tu aku tengah jalan bawah, ini pokok atas aku suara gegar gini aku macam ni apa ni, monyet. Otak ingat monyet, orang hutan lah. Otaknya aku dah tunjuk dekat viewers tau. Cakap korang nampak tak ni bergerak? Zul, angin. Korang tak ada kat sini, korang cakap angin. Ini bukan angin, ni aku dah naik angin ni. So bila aku kena kacau dengan ni benda kan, aku feel very marah tu. Bingit lah. Aku feel marah gila ni. Aku macam apasal kau nak kacau aku Kau pergi kacau lah orang kat luar, kat kedai minyak ke apa. Aku nak jalan sini for fun. Korang jangan kacau aku. Dalam hati lah kan, tak ada nak tunjuk kat dalam live ke apa kan. Habis ada lah maki Punarana, ada lah kan, macam dah maki-maki nak motivate diri lah kan. Tapi sama juga, still takut. Takut tapi nak datang lagi Yes, itu yang Rozan cakap aku. Dia kasih kau bingit, dia kasih kau suruh nak kau datang lagi pasal dia memanggil. Dia dah suka tu. Dia dah memanggil. So Rozan cakap aku, Zul, jangan pergi selalu Zul. Jangan pergi selalu. Masuk dalam dia punya dunia nanti yes. Itu yang apa Rozan cakap lah. Aku mistik. Aku bukan mistik. Aku saintifik. Aku cakap tak ada. Aku nak pergi pasal aku tak nak kasih malu dengan viewers. Aku nak kasih itu aku ego. Yes. Aku nak bilang viewers yang aku ni terror dengannya. Jangan cakap aku penakut, mistik lah, gini lah. But it's actually, it is more mystic than scientific. Pasal aku rasa kalau aku tak boleh tidur bila aku tahu ni mission tak habis. Aku rasa macam
tak boleh lah, besok aku nak kena pergi lah. Dia ada tu macam punya grudge tau dengan ni tempat. Tapi bila dah settle, bila aku dah complete ni task, and aku will treat this place macam senang lah, aku boleh pergi seorang. Faham. Kira kalau kau return lagi pun dia punya perasaan yang sama, punya perasaan dah kurang lah. Dah overcome. So Brozan cakap aku, kau biol lah Zul. Banyak-banyak orang kau biol nak pergi datang satu tempat 3-4 kali. Pasal tak complete Zan. Kalau complete, aku feel happy. Ada satu part bila aku naik tu bukit Ada satu part, it's very small. It's like a molehill lah, very small. And aku very interactive bila aku buat live. I need viewers to talk to me. Kalau kau tak kasih aku live, aku buat talk slide aku tak akan buat. Pasal aku suka berbual dengan orang. Aku suka interact dengan orang, suka berbual. Ada satu part soal lagging, soal lost reception for a good 10 minutes. Alamak. Aku suruh berpeluh lah kat dalam. Aku suruh berpeluh. Aku cakap tak ada orang berbual dengan aku. Mana komen? Aku check lost connection Jadi daripada tadi Diorang semua dah risau. Kat dalam tak ada reception. Brozan try call aku pun tak dapat. Alamak. So aku just jalan blindly lah. Just jalan blindly. And sampai aku tak jumpa tu bridge. Alamak. Aku dah keluar balik. Brozan dengan Murphy, satu budak Cina ni, Suadat masuk dalam cari aku lah. Alamak. Diorang ingat something happen lah. Yes, diorang ingat something is not right lah. So that is my experience lah, yang tempat-tempat yang macam hutan gini. So bagi aku, as aku mention again, disclaimer, aku bukan paranormal. Aku just want to fight with my inner feeling yang bahawasanya aku ni penakut, tapi aku nak try. Bukan nak try jumpa, tapi nak try overcome this fear. Yes, complete the mission lah. Complete the mission lah. Correct. Itu difference dia Tapi from your experience, I nak tanya, maybe this one controversial sikit lah. Okay. Can you validate that paranormal yang nampak, yang boleh pukul Pontianak tu semua, kira kan bedek lah. Okay, from my point of view maaf itu semua pembohong lah. Saya minta maaf lah. But this is your point of view. Kita nak respect tu. There's if you are really that good and if you are really that strong on doing this, korang boleh berentap dengan benda-benda ajaib ni ke apa ke, why not do it as a business? Not do it as something that is yang tak berfaedah lah. Faham. Gini pun kau fikir logik buat business. Kau hantu buat. That's the thing. Kau hantu buat business. Bukan aku nak mengutuk ke apa ke. Maybe it's a form of relief for them to do this and to entice people to watch them. I don't know. But bagi aku, kalau seperti kau cakap kalau dah boleh pukul hantu, kira kau dah somebody tau. Mungkin bukan di Singapore. I mean, dekat Singapore? Dekat banyak aku tengok daripada Indonesia lah. Indonesia tak pernah nampak lah. Ada datang dah ambil dia punya kasut, pukul kepala Pontianak tu. Itu dah banyak nampak kat ni lah, kat Indonesia. But not in Singapore lah. Paranormal in Singapore, I don't think dah orang ada buat macam gini lah. Itu dia panggil in the paranormal world is called setting lah. Setting settingan. Bukan senang je nak nampak benda-benda ni. Betul. Nak nampak every live kan, every night live nampak benda gini macam dah macam. So yang selalu nampak tu bayangan je lah. Bayangan bunyi yang kau tak pernah. Kau tahu masuk hutan kau akan dengar bunyi kriket, kau akan dengar bunyi twig bila kau pijak. Tapi kalau kau dengar bunyi benda yang out of the norm, kau macam ni kat dalam hutan tak ada sih. Orang berbual. Pernah nampak ni nenek kebayan kat hutan? Tak pernah. Kau berbual pasal nenek kebayan, aku share ni lagi satu boleh? Please, boleh. Ada time, boleh. Ini yang paling merepek apa? Ini paling merepek. Kau tahu kat mana tak? Kampung Wak Hassan main masjid. Okay. Kat Sembawang lah. Masih petang-petang lah. Yes. Aku first time masuk. Aku macam, okay Zul, kalau kau berani kau pergi lah Kampung Wak Hassan main ni. Kalau aku berani okay, aku try. Aku pun pergi. Aku seorang aku masuk seorang. Aku tak tahu nak masuk lorong mana, nak pergi mana, aku tak tahu. Aku macam ada bolat 2 tu kat depan. Aku pun masuk. Aku pun shine lampu. Okay guys, aku buat live tau. Okay, mana ni? Aku suruh jalan sampai laut dah siap. Oi, okay. Aku macam mana yang tempat yang korang cakap? Aku nampak ada masjid. Tapi bila aku keluar ni bolat,
mana masjid dia yang kat sebelah sini? Asal aku kat laut. Kau faham tak? Aku macam ini pasir laut sih. Betul. Terus macam Zul, patah balik. Dia bukan kat sini. Aku cakap okay, patah balik Okay, aku patah balik. Aku patah balik. Okay Zul, depan kiri tu ada satu pavement tu, kau masuk sebelah kiri. Aku pun okay. Ni sekarang aku jalan belakang masjid tau. Betul-betul perimeter ada masjid. Bawah ni boleh nampak DP laut lah. Pun jalan. Dalam masjid ada budak-budak yang kat masjid ni. Diorang kat dalam. Aku nampak songkok ni. Kali bila aku kata aku suka pen tu, aku nampak ada songkok kat bawah ni tengah jalan dengan aku. Songkok dekat bawah. Songkok ada kata macam nampak orang jalan tapi gelap. Aku macam ada budak. Apa budak yang songkok putih ke hitam? Hitam songkok ni. Aku macam budak ni kat sini daripada mana? Aku pergi main, budak-budak masjid ni tengah jalan kat bawah sini. Aku pun buat bodoh lah. Aku macam okay lah, buat bodoh lah. Kali bila aku dah jalan nak dekat 100 meter, sial, yang tempat aku jalan tu mangrove. Macam mana boleh ada budak dekat bawah ni, jalan dekat pasir dengan aku? Jalan laut kan tu. Tu aku macam buat bodoh lah. Habis kat bawah tu ada slope kan, yang untuk kapal kecil untuk keluar. Kan ada gate sailing club dia ke apa. Aku dah suluh, aku cakap okay, kat bawah tu ada, diorang cakap okay Zul, kat bawah tu selalu ada apik-apik petang-petang main judi kat bawah tu. Cakap patutlah ada kerusi, ada apa semua kan. Aku pun buat bodoh. Aku belok kanan, keluar gate. Depan tu kan DP park. Masuk. It's quite a distance lah daripada mana aku yang pusing tu. Aku jalan. Ini tak ada bohong tak ada bohong. Pukul 2-3 pagi aku pun jalan. Aku pun buat lampu aku torch. And aku zoom tau dekat aku punya live. Cakap korang nampak ada orang tak dekat park tu, nak masuk pavement tu, kau nampak ada orang? Zul, tak nampak Zul. Aku cakap aku nampak clear as day. Perempuan pakai baju kebaya. Baju kebaya ni tak ada bohong. Aku kira kalau aku bohong hidup aku tak selamat. Pasal ni aku nampak. Ni aku nampak. You betul legit. Aku macam boleh ada perempuan malam-malam jalan dekat park ni seorang-seorang tak masuk akal. Baju kebaya ni. Baju kebaya. Terus aku cakap okay guys, tunggu sekejap guys. Aku nak zoom out balik ni. Aku shine balik, tak ada. Aku call siapa? Maaf Rozan. Aku call Mutalib. Mutalib siapa? Kita cakap Mutalib, aku nampak. Habis kau tak kejar tu, kata orang Mutalib yang perangai. Kau tak kejar tu perempuan. Cakap nak mampus. Mutalib ni dekat masjid Mutalib. Macam mana ni? Situ keras Zul. Okay, dah explain aku. Ya dah. Aku pun macam okay, tak apa. Aku pun macam tabarkan hati. Aku jalan. Aku cakap ni kalau dia macam, pasal ni building ni dia play gate. Aku cakap dia kalau sembunyi kat sini, keluar terperanjat dengan aku mesti volley ni perempuan punya muka je. Dalam hati lah. And bila aku jalan dekat depan, bila aku nak keluar turut balik kan, aku pernah bau bangkai manusia tau. Okay. Dengan bangkai tikus totally lain. Okay. Bangkai modok Ini bau bangkai manusia sekuat-kuatnya kat hidung aku, telah ikut aku dia punya bau. Terus aku macam ini bau bangkai kuat. Tapi aku tak bilang pasal takut. Time tu masih masih baru-baru juga. Bau bangkai ni kuat. Apanya aku dah pergi pegang Aku tak pegang tanah, aku tak pegang apa. And bila aku dekat depan gate tu, bila aku cakap aku tak nak pergi kat kereta dulu, aku nak duduk sini, kasi aku relax, kompos aku pressure, baru aku jalan. And bila aku duduk taruh tripod, berbuang aku belakang ni ada satu pokok besar tau. Sama juga Zul, belakang kau ada nenek Zul. Kat viewers ni cakap, kau boleh tanya Mutalib. Mutalib ada kat dalam tu live. Mutalib cakap, Zul, belakang kau ada nenek tau. Cakap nenek mana? Dia dekat pokok Zul. Aku macam Mutalib, jangan main-main. Aku seorang kat sini. Kita jangan main gila. Aku pusing. Tak ada. So my theory is, apa yang aku nampak orang tak akan nampak, apa yang orang nampak aku tak akan nampak. So ni bau bangkai ni bau bangkai aku ingat hilang tau. Sampai balik bau. Bau bangkai manusia kat hidung aku all the way bau. Aku tak ceritakan dengan isteri aku, dengan anak-anak aku. Aku buat bodoh je. Aku macam macam mana nak hilangkan ni benda. Balik, tak ada segan silu. Terus aku masuk bilik air, buka paip, aku mandi hadas besar. Tak kira lah dah mandi hadas besar, tapi aku tetap mandi hadas besar lagi. Aku ambil air wuduk, baru hilang.
So that was my experience at Kampung Wak Hassan. Kalau orang cakap masjid tak ada apa-apa, masjid tempat ni tak ada, korang pergi try Kampung Wak Hassan kalau korang nak try. Jadi kalau bangkai manusia, ni aku punya experience lah. Dulu polis kan. So kalau bangkai manusia kalau kuat betul-betul, dia akan melekat dekat baju. Yes, so baju dia ada bau. Taklah mana boleh ingat dekat hidung ke dah melekat. Tak, dia lingering kat around aku punya sensor saja. Sensor. That means itu bukan. Itu betul lah dia punya mistik dia. Yalah. Bukan logik lah. I mean bukan scientific macam dia lah. Aku fikir scientific. Pasal kalau tak betul-betul dah melekat kat baju Okay. Wah, interesting lekat kat baju Tapi An, apa? sekarang kita patah balik kat engkau pula. Macam kalau kena macam gini, selalu kan kita cakap kalau let's say macam terperasan, kalau kita cakap macam jalan minta perlindungan kan, ada doa dia. Tapi kalau kena macam gini, bau. Habis bau bawa sampai balik. Bawa perfume lah. Okay lah, scientific kan? Tapi macam gini, macam Zul, mungkin at that point of time you don't know what to do, kan? Terus mandi hadas besar, lepas tu ambil wuduk. Tapi kalau based on kau punya knowledge, kalau kau boleh share lah certain proper way lah to clean up. Apa yang Zul buat tu betul lah, the correct way lah. Is that the only way? It's not the only way, tapi it's one of the ways. Bukan satu cara saja, berbagai macam cara. And antara satu cara tu ni apa yang Zul buat ni lah. Betul. So dulu pun aku pernah mengalami the same situation, tapi bukan aku lah, is my kawan juga. Tengah NS kita biasalah budak-budak kan, kita nak pergi sana sini, masuk building ni semua. So bila balik camp tu, dia punya bau bangkai busuk. Jangan ketuk-ketuk. Tak pakai. So dia pakai, dia bau bangkai. Then dia pergi buat dia punya own things lah. Tapi the good thing is dia balik rumah. Malam tu dia balik rumah. So kita yang tidur kat camp ni, tidur kat camp lah. Tapi kalau sekarang ni kau cakap dengan aku nak buat apa, I would do the same thing apa yang Zul buat. Akan bersihkan diri, sucikan diri dengan air wuduk. But yalah, kalau boleh tambahkanlah dengan solat. So you yang nak pergi ke masjid Kampung Wak Hassan tu, kalau pukul 2-3 pagi tu, singgah sekejap lah kat masjid masjid kejap. Boleh ke? Boleh masuk ke? Boleh lah. Singapore punya masjid kan ada time tutup. Tak semua masjid yang tutup. Tak semua masjid. Okay. So ada yang buka, yang boleh masuk solat. Tak dapat solat dekat dalam dewan, solat kat luar pun boleh lah. Asalkan tempat solat tu. So like I said again, kita nak kena hormat bangsa jin. Nak kena hormat. Kita masuk tempat orang, masuk rumah orang, ada adab dia. Betul kan cakap, adab dia. Tapi kenapa kawasan Wak Hassan tu berantuk? Tak boleh tak boleh jadi topik Tak boleh jadi topik. But sejarah dia pun, I think maybe dulu memang kampung lah kan, Kampung Wak Hassan. Tapi sejarah dia aku tak tahu. Mungkin ada tu pun tempat-tempat orang buang maybe lautan lah, dekat dengan lautan lah. Tempat popular lah. Maybe ini aku tak tahu. Ini aku pun tak nak timbulkan fitnah kan. Dulu pergi pancing kat situ, dekat bawah pokok, banyak pokok lah, nanti ada patung-patung. Betul. Okay. Kan, ataupun dalam plastik tu nanti ada bunga-bunga, orang campak. So ada banyak aktiviti mistik lah sana kan. Banyak aktiviti dia lah. Okay, mungkin faham. Because of that, tu pasal terjadinya kisah-kisah di Kampung Wak Hassan lah. Betul juga. Mungkin lah ni Amber Beacon Tower. Dah dekat East Coast tu. Dekat East Coast tu. Macam tak ada apa-apa je. Tak tahu okay. Tak, depan dia ada restoran. Aku baru tahu kat sini tempat seram, park seram di Singapura. Number one is Amber Beacon Tower. Aku cakap tak ada apa-apa. Okay, betul-betul depan ada pub. Di depan ada pub. Nak seram apa ni atas tu? So hantu lain. Itulah hantu lain. Fort Canning Park. Fort Canning, aku pernah pergi, ada satu makam kat sana. Dia actually ada 2 makam dekat sana, Radin Mas, sama lagi satu makam yang dekat tu apa dekat bawah dia. Dekat Radin Mas punya yang sebelah sana, masuk sebelah sana. Yang lagi Sultan satu Sultan Mahmud, yes. Ya. So talking about that, ada gangguan ke guys? Macam ada macam ada bawa je macam ada nafas itulah, tapi tak apa. Ada technical ke? Tadi kamera tu goyang tau. Aku tulis kat sini pokok, kita tengah bawa pasal pokok, minit ke-13 kamera tu goyang. Nanti kau check balik lah kita tak apa, ni masih recording, tak apa. Okay. Tepat lagi satu yang paling kira paling seram
Dia semua tempat seram lah. Cuma tak tahu macam mana korang nak mitigate dia seram lah. Labrador Park. Baru aku pergi last week. Labrador Park. Dia ada 2 tempat. Satu tempat illegal. Kita masuk tempat illegal, keluar polis datang. So ada lagi satu tempat yang kita pergi, yang normal punya Labrador Park tu, yang ada tempat meriam tu, aku jalan seorang. Sama juga, dia tak ada penampakan yang alih-alih keluar daripada ni. Macam biasa lah, alih-alih dekat bushes tu bergerak. Aku macam okey lah, binatang. Bila naik pondok ke atas tu, bila aku tunjuk diorang sentosa, aku cakap okay, that's sentosa. Diorang cakap Zul, belakang kau ada orang jalan. Bila aku pusing, tak ada. So tak tahu whether viewers ni nak memperakal-akalkan kan. Aku pun macam take it as with a pinch of salt. Macam okay, aku nampak. Until to the thing where aku macam, korang nak cakap apa, korang cakap lah. Pasal you are not here. You see, you are not here. Bila orang nampak daripada live tu kan, ada orang record tak? Ada orang ada buat macam ada screenshot ke, ada nampak? Ada. Nanti aku tunjuk korang yang screenshot. Ada nampak wajah dekat tempat yang illegal tu kita pergi. Wajah nampak clear. It's a shape lah. Basically a screenshot, tapi dia ada macam shape dia. Okay. Nanti aku tunjuk. OBS lah. Tapi at that point of time kau pun tak nampak. Tak nampak apa-apa pun. Pasal aku tengah jalan. Yang viewers ni ada rajin screen recording, apa tu diorang screenshot, which is good lah. Sekiranya ada situation macam gini, let's say for example siapa tu, Abang Zul dengan kawannya pergi ekspedisi macam gini kan, tapi kena sampuk, boleh tak Zul call kau live buat ruqyah? Live ruqyah kau masuk live dia, lepas tu kau ruqyahkan orang tengah sakit tu. Ini pernah terjadi lah. Pernah terjadi? Pernah buat dekat Melaka tu. Betul. Dan a few months back, siapa nama one of the TikTokers yang dekat Malaysia tu, dia kena sampuk lah kat dalam. One of them kena kerasukan lah. Dia minta tolong. Kau baca tahiyat akhir kan? Kau cakap kau baca tahiyat akhir kan? Bila saat tengah baca that selawat, then something happen lah. Yang tarik kaki dia tertarik ke depan. Tapi macam kau pernah share, benda ni boleh lah kan? Boleh pasal dia ada medium. Dia ada medium dia kan. Dia ada medium dia, betul. Kira ruqyah jarak jauh lah. Ruqyah jarak jauh, betul. So antaranya kalau macam let's say Zul encounter macam ni, kalau you rasa something is not right with you, you maybe kalau kau boleh dapatkan satu minyak kasturi, standby. Kau tak tahu bila yang kau akan terkena. Tapi yang tu hari aku jalan dekat Pasir Ris dengan satu budak, ada satu kena lah. Dia macam kena kerasukan. Aku simple je. Aku taruh stand, aku taruh lampu, aku jalan, aku keluar. Sekat dalam live, tak ada belik. Macam mana? Aku sendiri yang tak ni nak baca, tahulah baca basic-basic. Habis kalau kau kena sampuk, aku nak buat apa? Grip kau, choke hole kau, mana boleh lah. Aku tinggalkan kamera, tunjuk orang, terus aku keluar. Aku pergi cari Bro Zan. Zan, kena sampuk Zan. Zan datang lah, masuk. Zan masuk. Settle. So tapi kira kau kira macam kalau benda-benda ni jadi semua, kau dah tak ada macam perasaan macam body lah macam bila let's say orang kalau kena sampuk macam aku nak kena buat apa ni, aku nak kena buat apa, kau dah tak ada macam tu. Tak body lah. Have to keep myself calm, cool, collected as usual. Aku macam ketawa-ketawa, taruh, jalan lah. tak boleh buat apa-apa pasal we are not trained in this. We are not trained in this. Correct. I just want to walk peacefully and yes, benda-benda ni akan kacau. Apa-apa benda akan kacau. Kena kacau aku je, tapi jangan nak masuk dalam badan aku ke ataupun badan-badan. Kadang-kadang orang-orang ni ada yang lemah semangat, tapi orang nak tunjukkan orang punya kekuatan. Itu yang problem. Betul. Bagi akulah, pasal dulu pun ada orang-orang cakap macam itu, kau lemah semangat, jangan pergi, nanti jadi satu hal pula. Dia bukan pasal kau takut, pasal kau terlampau taksub sangat sampai kau kena sampuk. Kau rasa kena sampuk. Ni aku sokong. It's all about mentality. So mental kuat, insyaAllah tak apa. So ada benda nak kena prevent tak? For example, nak buat macam ni kan, so siapa yang tak boleh ikut? Macam for example, maybe tak boleh in a state of depression, maybe tak boleh state in kotor, belum mandi, macam itu kan. Dalam orang yang tengah ada mental health problem, kalau boleh macam let's say kalau kau break dengan mantan kau, kau depressed, kau jangan nak pergi night walk pula. Jangan lepak lah dekat park ni semua. Jangan buat gitu. Tapi kalau untuk wanita yang tengah datang bulan pun janganlah ikut kan. Habis budak pun jangan bawa lah. Budak
Apa kalau budak kampung yang dah biasa hidup kat kampung? Budak sekarang lagi berani daripada kau. I mean dia berani daripada kita. Kita. Kau buka air man. Budak kan songkok ikut tau. Kira orang-orang kira macam aku tak boleh ikut. Cuma yang paling important kali, maybe aku punya 2 cents advice is jangan mencabar dorang lah. Ya, betul. Jangan mencabar makhluk jin. Jangan beri adab je. Cukup. Correct. Kita kena hormat dia punya tempat tinggal lah. Kami kalau ternampak lah. Aku tak pernah lah masuk macam kalau berani kau datang lah. Tak. Aku macam jangan kacau lah, please lah, pergi sana lah. Something like that lah, you know. I treat them as so called like human being lah. Aku tak kacau kau jangan kacau aku lah, please, aku nak jalan je. Memang aku salah. So saya kadang-kadang bila masuk orang, ada setengah paranormal team lah, kau tahu tu kau masuk tempat dorang kacau, habis kau nak menghalau dorang. Yang dok panggil. Yang kau seru. So tempat tu kau seru, dorang datang, dorang sampuk one of korang member, habis korang nak menghalau dorang pula. Tak masuk akal. Kau nak apa ni? Kalau kau malu kau nak apa? Aku tak tahu lah, confused lah, insyaAllah. Okay, Brother Zul, terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah, atas pengkongsian apa yang best ni lah. Yang Zul punya experience ni semua share dengan kita dengan night walk kan. Okay, ni again disclaimer untuk pendengar-pendengar kita, apa yang Zul cakap ni semua is based on his experience saja and opinion. Betul lah, dengan opinion dia. Jangan korang pergi spread Pasir Ris Park ni ni jangan pergi sana. Jangan nanti takut tertimbulnya fitnah. Betul. So dengar dengan hati yang terbuka, jangan taksub sangat. Okay. Kalau korang nak buat night walk ke apa kan, maybe boleh contact The Holy Creek Show lah. Daripada Zul contact dia, nak jalan sama kan. Tak tahu lah Tapi ada tak Zul, kalau bila kau dah buat ni night walk macam ada orang cakap macam aku nak ikut kau? Ada. Aku cakap jangan contact aku, contact Brozan. Contact Brozan. Maybe ada orang request kita untuk buat setting podcast dekat hutan. So maybe boleh ajak Brozan lah next time Boleh, insyaAllah. So dia ada experience apa on this? Tengoklah nak ajak Brozan ke nak ajak Zul. Brozan pula Zul, Abang Zul. Boleh sama juga. Dia ada dua-dua, dia pun boleh, tak kisah. Siapa yang paling berani tu lah. InsyaAllah tak apa-apa. Okay, Zul, kau ada apa sepatah dua untuk penonton Ruqyah dan Mantra? Terima kasih kerana aku berbesar hatilah dapat duduk dengan korang. Aku pun tak kenal korang berapa rapat, pasal Nurul kawan korang jadi kawan aku juga. Alhamdulillah aku dapat kongsi benda-benda gini, and aku dapat macam ayat-ayat nanti yang kejap lagi aku minta. Alhamdulillah dapat apa dia punya take away lah. So Alhamdulillah. So korang kalau boleh, kalau takut nak try, sila. Itu je aku cakap. Have the feeling, dapatkan tu punya adrenaline rush. Itu very very important. Tapi jangan taksub. Itu very very important. Jangan taksub. Baik, sekali lagi terima kasih. Thank you for having a time dengan kita kat sini malam ni. Aku macam berbual dengan Shanas tau. Shanas cakap dia king. Jangan. Thank you. Terima kasih sekali lagi kat Zul untuk datang kat studio kecil kami ni, masya-Allah. And dengan korang ada apa-apa nak tambah lagi? Ada yang you all nak tahu daripada Zul, daripada The Holy Creek Show, so boleh tengok dia punya show dia dekat YouTube dekat YouTube ada, TikTok ada, dia follow The Holy Creek Show, insya-Allah. Dan untuk penduduk Singapura yang akan mengundi pada hujung minggu ni, untuk you all undi dengan bijaksana. Kami kita we're not from any political parties, but undi dengan bijaksana lah, untuk kita punya masa depan juga, insya-Allah. Tu insya-Allah. Okay, kata apa, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.